Pasar Payang, sebuah pusat tarikan kepada pelancong yang berkunjung ke negeri Terengganu. Namun yang dilihat pada hari ini, ianya semakin uzur di telan zaman. Kini Pasar Payang berhadapan pelbagai masalah infrastruktur dan fasiliti yang menjadikannya tidak selamat dan tidak selesa kepada pengunjung. Keadaan ini jelas memberikan kerugian kepada peniaga di sana. Keadaan bertambah buruk apabila hari hujan. Sebahagian besar lantai di tingkat 2 bangunan berkenaan turut dilimpahi air akibat dari atap yang bocor. Malah kedai-kedai di bawah juga terpaksa menggunakan plastik dan tarpaulin untuk menghalang air yang melimpah dari terkena barangan serta premis perniagaan mereka. Terdapat juga kedai-kedai pakaian yang dimasuki air hujan disebabkan kebocoran tersebut. Peniaga-peniaga ini terpaksa menggunakan baldi untuk menadah air yang tiris daripada siling premis mereka. Kebakaran juga mungkin boleh berlaku sekiranya terdapat litar pintas akibat air hujan. Ini kerana pendawaian lampu dan barangan elektrik yang lain amat hampir dengan dinding premis. Rata-rata pengunjung ke pasar berkenaan melahirkan rasa tidak selesa dan mempersoalkan apa tindakan kerajaan negeri dalam menangani masalah tersebut.